Assalamualaikum semua. Video yang saya tunjuk dekat atas ni adalah video tim saya semalam. Kita orang main dalam liga di Sungai Buloh. Keadaan nak tunjukkan ramai yang injured, ramai yang terpenatan. Sebab apa? Sebab kita orang tak ada player sub pun semalam. Ramai player yang tak dapat datang. Kita faham sebab musim cuti sekolah, so ramai yang bercuti, ramai yang balik kampung. Cuma yang saya nak tegur ialah, itu bukan untuk tim saya saja, untuk semua sekalipun, untuk player-player yang ada sana. Kalau you dah commit, you need to commit 100%. You tak boleh bagi alasan tertidur. I think that alasan is not good alasan lah sebagai seorang pemain bola. You tengok kawan-kawan you yang lain terpaksa berjuang, kepenatan. In fact, kita orang pun semalam bermain uh, s- hampir 10 minit terakhir tu, masa 10 minit terakhir tu kita orang main 10 pemain. Sebab ada seorang player tak boleh dah, coach dia kata kaki dah krem. So saya kata tak apalah, it's okay, kalah pun kalah lah, macam mana. Tapi apa yang saya nak share dekat sini, the beauty of kita dedahkan budak-budak ni dengan permainan bola sepak di peringkat awal ni ialah yang tak ada dalam scoreboard. Benda yang tak ada dalam scoreboard pun, yang mungkin orang lain tak nampak. Tapi bagi saya, orang yang terlibat dalam development ni, saya suka tengok semangat yang ditunjukkan oleh pemain-pemain. Saya dah cakap dengan orang semalam, saya kata, korang tak larat ke, muntah ke, apa ke, korang kena main. Dia cakap tak boleh main langsung tu, tak boleh main lah. Korang kena main sebab tak ada player sub. So apa yang saya tengok pemain-pemain saya, they put all their effort, their heart untuk bermain sehingga whistle penamat. I think that's spirit yang saya sangat kagum dengan dia orang. Sampai ke tahap striker sepak pun tak larat. Saya gelak je lah. Tak nak macam mana. Kita tak ada pilihan. Tapi apa yang saya nak tekan ialah mereka belajar tentang semangat untuk berlawan, semangat untuk tak mengenal erti kalah sehingga whistle penamat. I think semangat ni sangat penting untuk kita instill dalam diri pemain-pemain ataupun diri anak-anak muda kita, sebab cabaran di masa hadapan, di mana bila mereka dewasa nanti, it's really really relentless kan, sangat penat. I think parents semua tahu cabaran nak menghadapi situasi tempat kerja ataupun yang buat bisnes. Semua itu menjanjikan a different sets of challenges, yang mana kalau kita tak bentuk semangat, pemikiran, jati diri kepada anak-anak daripada kecil ni, that will be a bit tough for them to face in future. So this is the beauty of it. Saya kagum dengan pemain-pemain saya, dan saya pun kagum juga pemain lawan. Pemain lawan pun sebenarnya tak cukup player juga, sama, dua-dua. Kita orang sama-sama bermain tanpa ada sub pun. That's a good thing. So I really hope that benda ni continue untuk pemain-pemain rasa semangat, fight until the end, kerana itulah sebenarnya keperluan di masa hadapan bila korang besar nanti. Assalamualaikum.